Saya Diptika selaku Puan Tika, iaitu pengerusi NGO dan ketua disiplin. Saya Farah selaku pengetua dan doktor psikologi. Anda bersama saya Iman Sajidah, wartawan bertugas pada hari ini dalam rancangan Buletin Siswa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Farah Fazana selaku wartawan anda pada hari ini. Malam ini kita bawakan liputan khas berkaitan kes buli yang semakin berluasa di negara kita. Kes yang berlaku baru-baru ini bukan sahaja menggeparkan masyarakat, malah membuka mata tentang betapa seriusnya isu buli dalam kalangan pelajar. Mari kita ke wartawan di lokasi. Terima kasih Farah Fazana. Saya kini berada di SMK Arau, tempat berlakunya kejadian buli yang tular sejak beberapa hari lalu. Dalam insiden tersebut, seorang pelajar tingkatan 5 didakwa menjadi mangsa sekumpulan pelajar lain, mengakibatkan kecederaan fizikal dan trauma emosi yang mendalam. Menurut sumber, kejadian ini berlaku di kawasan asrama sekitar jam 12.30 malam dan hanya disedari selepas rakaman video perbuatan itu tersebar di media sosial. Kami sempat menemui mangsa yang masih trauma. Atas faktor keselamatan, identiti beliau dirahsiakan. Mangsa semakin lama semakin terdedah dengan gejala sosial seperti merokok dan hilang kewarasan diri. Hal ini disebabkan oleh tekanan yang dihadapi oleh mangsa mendorong mangsa untuk melakukan perkara yang memudaratkan diri sendiri seperti menghantuk kepala di dinding dan sebagainya. Stres yang berpanjangan menyebabkan mangsa lebih tertekan untuk menjalani hidup seperti biasa. Baiklah, sekarang kita berada di rumah mangsa. Kat tu. Okeylah Puan, apa yang Puan rasa berkaitan dengan kes buli berlaku di anak Puan ni? Saya tak tahu nak ayat bermana. Dia balik sekolah, dia balik batu makan tak berselera, tak sentuh rasa nasi kat rumah tu. Saya pun pelik kenapa jadi macam ni. Lepas tu, saya bertanya dia, tanya dia, tapi dia tak menjawab, tak mau buka mulut. Saya pun pelik lah macam mana. Pada satu hari tu, dia pesen kat bilik dia. Saya tak tahu lagi apa terjadi. Saya ketuk, dia tak menyahut. Saya risau, tak sedap hati ni. Saya pun telefon lah lelaki saya. Kau dia tolak pintu bilik tu, tengok dah pesen dah, muka pucat apa semua ni, pergi hospital. Doktor kata ada kemurungan. Keadaan dia setiap hari termenung seorang-seorang, cakap seorang-seorang kadang tu. Saya pun tak tahu nak buat apa dengan dia. Saya tanya dia tak menjawab. Saya tanya dia tak menjawab. Itulah Puan Siti Bainun. Kasih seorang ibu dari kecil hingga dewasa tidak pernah berkurang. Ibu mana yang sanggup membiarkan anaknya diperlakukan seperti ini? Kepada pembuli sana ataupun pihak sekolah, tolonglah bertanggungjawab atas apa yang jadi kat anak saya ni. Saya nak keadilan untuk anak saya. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja putri. Kejadian ini telah membuka ruang kepada pihak sekolah untuk menilai semula pendekatan mereka dalam menangani masalah disiplin dan membina budaya sekolah yang lebih berakhlak dan berperikemanusiaan. Pengetua turut menjelaskan bahawa kejadian tersebut dipercayai berlaku di kawasan asrama lelaki pada waktu malam tanpa pengetahuan warden. Menurutnya, siasatan dalaman telah pun dilakukan oleh Jawatankuasa Disiplin Sekolah. Sementara itu, pihak sekolah dalam kenyataan rasmi menyatakan mereka sedang bekerjasama dengan polis untuk menyiasat kes ini. Pihak sekolah amat kesal dengan kejadian yang berlaku baru-baru ini. Kami memandang serius isu ini dan berjanji akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis bagi memastikan siasatan berjalan dengan lebih lancar. Tindakan tegas akan diambil kepada para pembuli yang telah membuli masa-masa tersebut. Dalam pada itu, beberapa pelajar yang terlibat telah pun digantung daripada mengikuti aktiviti sekolah sementara menunggu hasil siasatan penuh. Penggantungan ini bukan bertujuan untuk menghukum awal tetapi untuk menjaga ketenteraman pelajar lain dan memastikan kesihatan tidak terganggu. Kami juga telah menyediakan khidmat kaunseling kepada mangsa dan rakan sekelas bagi membantu memulihkan emosi mereka secara mental.
Menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk meneliti punca sebenar kejadian dan menilai semula keberkesanan sistem pemantauan di kawasan asrama. Warden dan guru disiplin juga sedang memberi keterangan kepada pihak-pihak polis dan juga pihak berkuasa untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan kes buli yang berlaku di asrama ini. Kami akan menambah sesi kaunseling berkala mewujudkan kotak aduan sulit dan menjalankan kempen sahabat tanpa buli di seluruh kawasan sekolah. Kami mahu semua pelajar rasa selamat dan yakin bahawa sekolah adalah tempat untuk belajar dan bukannya tempat untuk takut. Sementara itu, guru disiplin sekolah berpendapat bahawa budaya bullying sering berpunca daripada pengaruh luar termasuk media sosial dan tekanan rakan sebaya. Baiklah, saya akan menemu bual guru disiplin SMK Arau. Okey, apa pendapat cikgu tentang kes buli di sekolah ini? Kami didapati pelajar mudah terikut-ikut dengan tingkah laku negatif yang mereka lihat di internet. Sebab tu, penting untuk mendidik mereka tentang empati dan tanggungjawab sosial. Polis kini kiat menjalankan siasatan menyeluruh berhubung dengan kes buli yang viral pada baru-baru ini. Terima kasih Iman. Baiklah, kini saya akan terus ke secara langsung Google Meet dengan Puan Tika untuk melakukan tentang kes buli. Salam sejahtera kepada semua yang hadir di sesi dalam talian ini. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sedikit nasihat dan pandangan berkaitan isu buli yang semakin membimbangkan dalam sistem pendidikan negara kita. Tuan dan puan-puan, berdasarkan laporan rasmi, jumlah kes buli di sekolah menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Pada tahun 2023 sahaja, sebanyak 4,994 kes telah dilaporkan, meningkat daripada 3,887 kes pada tahun sebelumnya. Lebih membimbangkan, menjelang Oktober 2024, angka itu meningkat lagi kepada 5,703 kes, melibatkan lebih 11,000 pelajar di seluruh negara. Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi isyarat jelas bahawa budaya buli semakin menular dan menjejaskan kesejahteraan pelajar kita. Sebagai Ketua Polis di Raja Malaysia, saya ingin menegaskan bahawa buli ialah satu perbuatan yang menyalahi undang-undang dan tidak akan sesekali dikompromi oleh pihak polis. Setiap laporan akan disiasat dengan teliti di bawah peruntukan undang-undang yang sedia ada. Namun, kita tidak hanya memandangkan isu ini daripada sudut penguatkuasa semata-mata, tetapi juga dari aspek pendidikan, pencegahan dan pembentukan sasial pelajar. Melalui kerjasama antara PDRM dan Kementerian Pendidikan Malaysia, pelbagai program kesedaraan seperti ceramah jenayah di sekolah, kem anti-buli dan rakan muda polis telah dilaksanakan. Tujuannya ialah untuk mendidik pelajar tentang kesan buli serta membina keberanian untuk melaporkan sekiranya menjadi mangsa atau menyaksikan perbuatan tersebut. Saya ingin berpesan kepada semua pelajar, menyakiti orang lain bukan tanda kekuatan, sebaliknya tanda kelemahan diri. Jadilah pelajar yang berdisiplin, berakhlak dan menghormati rakan-rakan. Kepada ibu bapa dan guru, saya menyeru agar kita bersama-sama peka terhadap perubahan emosi dan tingkah laku anak-anak. Kerana di situlah tanda awal yang boleh mencegah sesuatu tragedi. Akhir kata, marilah kita semua berganding bahu dan memastikan sekolah menjadi tempat yang selamat untuk belajar dan membina masa depan. Ingatlah, buli bukan budaya kita dan setiap anak berhak untuk dilindungi. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu buli bukan lagi perkara asing dalam negara kita. Malah dalam beberapa minggu ini, terdapat kes buli yang berlaku di asrama dan telah tular di laman sosial dan mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat. Bersama saya di studio pada hari ini, Dr. Farah, pakar psikologi kanak-kanak dan remaja dari Universiti Utara Malaysia, dan Puan Tika, pengerusi NGO Anti Bully. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, baiklah Dr. Farah. Ramai beranggapan bahawa buli hanya melibatkan perbuatan fizikal seperti memukul ataupun menendang. Tapi, apa pandangan puan daripada sudut psikologi? Adakah perkara itu benar?
Bagi saya perkara itu tidak benar dan tidak semestinya kerana buli ni sebenarnya mempunyai 3 jenis, iaitu dari segi fizikal, emosi dan juga cyber. Yang paling membimbangkan ialah buli emosi kerana buli emosi ni dia akan meninggalkan kesan jangka masa panjang kepada budak-budak. Dan masa mungkin kelihatan tenang di luar tetapi dalam hatinya mungkin dia rasa ada sikit rasa dendam terhadap pembuli tersebut. Ada yang sampai tidak mahu ke sekolah kerana fobia atau trauma disebabkan pembuli-pembuli tersebut. Okey, menarik. Jadi buli ini bukan hanya meninggalkan lebam dan di badan tapi juga meninggalkan luka di dalam hati. Ya, betul. Kesan paling besar ialah kehilangan harga diri seseorang individu tersebut. Apabila mangsa sering dipandang rendah atau dihina, mereka akan mula percaya bahawa diri mereka tidak berharga. Dan ini boleh membawa mereka kepada kemurungan, gangguan tidur, bahkan kecenderungan untuk mengasingkan diri mereka sendiri. Okey, baiklah. Pada pendapat doktor, macam mana ibu bapa ni boleh tahu anak mereka sudah terkena ataupun dibuli? Okey, antara tanda awal yang ibu bapa boleh mengesannya adalah ibu bapa boleh mengesan tingkah laku kat anak-anak mereka daripada awal. Maksudnya anak-anak tersebut jika dulunya dia periang, tiba-tiba dia menjadi diam dan tidak mahu bercakap. Dia takut ke sekolah atau kerap mengadu sakit di bahagian badan ataupun kaki kan. Ya, mereka juga mungkin akan hilang selera makan mereka dan dia hilang minat terhadap aktiviti yang mereka suka lakukan. Ya, ibu bapa perlu peka dan jangan terus marah. Sebaliknya kita perlu bertanya hati ke hati dengan anak tersebut. Kita juga perlu beri sokongan dari segi emosi dan juga fizikal. Bagaimanakah sistem pendidikan kita boleh memainkan peranan yang besar dalam membendung gejala buli ini? Okay, terima kasih wartawan tugas. Sebenarnya pendidikan bukan sekadar berkaitan dengan akademik, tapi juga melibatkan pembinaan sosial dan juga emosi seorang pelajar. Guru perlu dilatih mengenal tanda-tanda awal buli dan sekolah harus mewujudkan suasana yang menyokong. Selain hukuman disiplin, pelaku juga perlu diberi bimbingan dan juga sesi kaunseling oleh guru-guru kaunselor yang berada di sekolah. Kerana kadang-kadang mereka sendiri datang daripada latar belakang yang bermasalah dan masalah kewangan daripada keluarga dan sebagainya. Mungkin daripada itu mereka tidak mendapat kasih sayang yang cukup daripada keluarga mereka sendiri. Oh, jadi maksudnya kita perlu seimbangkan antara hukuman dan pemulihan, ya doktor? Ya, betul. Jika hanya menghukum, pelaku mungkin menjadi lebih memberontak. Tapi jika diberi kaunseling dan nasihat yang berterusan untuk berubah, mereka boleh menjadi contoh yang terbaik untuk murid-murid yang lain. Okey, baiklah. Sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, mungkin masing-masing boleh berikan sedikit harapan ataupun mesej ringkas kepada masyarakat berhubung dengan isu buli ini. Kepada ibu bapa, dengarlah anak-anak anda. Tanda kecil mungkin bermakna besar bagi mereka. Jangan biarkan trauma mengawal kehidupan mereka. Itu sahaja. Okey, Puan Etika. Kepada pelajar, beranilah bersuara. Melaporkan bukan bermakna mengadu, tetapi melindungi diri dan rakan. Dan satu lagi, kepada pihak sekolah, jadikanlah nilai hormat dan kasih sayang sebagai budaya utama di dalam sekolah. Dan pendidikan tanpa kemanusiaan tidak akan lengkap tanpa peri kemanusiaan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada semua tetamu khas atas pandangan yang sangat bermakna. Semoga usaha kita bersama dapat membentuk generasi pelajar yang berdisiplin, berakhlak dan bebas daripada budaya buli. Sebelum kita benar-benar akhiri siaran pada hari ini, saya nak sentuh sedikit tentang satu perkara yang penting. Isu buli ini sebenarnya bukan tanggungjawab sekolah semata-mata, tetapi tanggungjawab kita semua sebagai masyarakat. Apakah pandangan Dr. Nurul tentang peranan masyarakat dalam membendung budaya ini?
Saya setuju sepenuhnya. Masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu buli ini. Kadang-kadang kita cepat menunjuk jari kepada mangsa ataupun sekolah, tapi lupa bahawa budaya buli ini sering bermula di rumah atau di persekitaran sosial. Apabila kanak-kanak melihat orang dewasa menjerit, menghina atau memperlekehkan orang lain, mereka belajar bahawa itu perkara yang biasa. Jadi, pencegahan perlu bermula daripada sekarang. Jadi maksudnya kalau kita nak hapuskan buli, kita kena ubah cara berkomunikasi dalam keluarga juga? Ya, betul. Kita perlu dididik dengan kasih sayang, bukan dengan jeritan. Anak yang merasai dihargai dan disayangi tidak akan mencari kekuasaan orang lain untuk menindas orang lain. Baiklah, saya akan teruskan dengan bertanyakan soalan kepada Puan Tika. Baiklah, saya nak tanya pula kepada Puan Tika. Kalau seseorang itu nampak kes buli berlaku di depan mata mereka tapi takut untuk campur tangan, apakah tindakan terbaik yang boleh dilakukan oleh mereka? Itu soalan yang sangat baik. Ramai yang menjadi penonton senyap. Mereka nampak tapi tak buat apa-apa sebab takut diserang atau dikata menyibuk. Sebenarnya, kita boleh bertindak tanpa perlu membahayakan diri sendiri. Contohnya, terus laporkan kepada guru, warden atau pihak sekolah. Jika di tempat awam, boleh rakam bukti dengan berhati-hati dan serahkan kepada pihak berkuasa. Yang penting, jangan diam. Diam itu sebenarnya menyokong pelaku secara tidak langsung. Betul tu. Kadang-kadang satu tindakan kecil, contohnya berdiri di sebelah mangsa ataupun menenangkan dia pun sudah cukup untuk menunjukkan bahawa dia tidak bersendirian. Ya, dan itu boleh menyelamatkan nyawa. Kami di NGO Anti-Bully selalu tekankan mesej ini. Jika kamu bukan sebahagian daripada penyelesaiannya, kamu mungkin sedang menjadi sebahagian daripada masalah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke Puan Farah. Okey, baiklah Prof Farah. Sebelum kita tamat, satu soalan terakhir daripada saya. Kalau kita bercakap tentang jangka panjang, apakah langkah yang paling penting untuk membina generasi yang bebas daripada buli? Soalan yang sangat menarik. Saya percaya langkah paling penting ialah menanam nilai empati dalam sistem pendidikan. Kita sering fokus kepada keputusan peperiksaan semata-mata, tapi lupa untuk mendidik anak supaya tahu merasakan apa yang orang lain rasa. Empati inilah yang akan mencegah mereka daripada menyakiti orang lain kerana mereka tahu bagaimana rasanya disakiti. Selain itu, saya juga harap Kementerian Pendidikan Malaysia akan memperkukuh modul pendidikan emosi dan juga sosial dalam silibus pembelajaran. Kalau anak-anak diajar sejak dari kecil untuk mengurus emosi, berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, insya-Allah budaya buli boleh dikurangkan secara berperingkat. Baiklah, saya setuju Prof. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar pencapaian akademik sampai lupa nilai kemanusiaan itu sebenarnya membentuk peribadi pelajar. Tepat sekali. Pendidikan yang seimbang antara akal dan hati akan melahirkan pelajar yang bukan sahaja bijak tapi juga berakhlak dan bertanggungjawab. Okey, baiklah, terima kasih kepada Prof Farah dan Puan Tika. Sungguh banyak ilmu dan renungan yang kita dapat daripada perbincangan hari ini. Isu buli bukan hanya cerita di sekolah, tapi cerminan siapa kita sebagai masyarakat. Setiap individu ada peranan, sama ada sebagai ibu bapa, guru, rakan ataupun jiran. Kita tidak akan mampu menghapuskan isu buli dalam sekelip mata, tapi kita boleh mulakan dengan langkah-langkah yang kecil. Dengan kata-kata yang lembut, sikap yang prihatin dan keberanian untuk bersuara. Kalau kita lihat hari ini, kes buli di sekolah semakin meningkat walaupun pelbagai kem sudah dijalankan. Bagi saya, antara punca utama ialah budaya takut melapor dan sikap ambil mudah terhadap isu buli. Ramai pelajar tahu rakan mereka dibuli tapi memilih untuk diam kerana bimbang dianggap menyibuk. Itulah sebabnya NGO kami sedang memperjuangkan supaya setiap sekolah mempunyai saluran laporan sulit. Contohnya hotline khas atau borang aduan digital. Langkah ini penting supaya mangsa dan saksi berani tampil tanpa rasa takut.
Saya sangat bersetuju dengan Puan Tika, namun saya juga percaya penyelesaian kepada isu buli ini tidak boleh bergantung kepada laporan semata-mata. Kita perlu mendidik hati dan minda pelajar sejak di peringkat awal. Anak-anak perlu faham bahawa buli bukan sekadar melibatkan tindakan fizikal, tetapi juga kata-kata yang boleh mencederakan mental seseorang ataupun emosi seseorang individu. Pendidikan nilai dan empati mesti disemas dalam sistem pendidikan. Bukan hanya dalam subjek pendidikan moral atau pendidikan Islam, tapi juga dalam budaya sekolah secara menyeluruh. Betul, Prof. Kita tak boleh terus menghukum tanpa memahami punca. Ramai pelaku buli sebenarnya datang daripada latar belakang keluarga yang keras atau penuh tekanan. Ada yang membuli kerana mereka sendiri pernah menjadi mangsa dan tindakan itu dianggap cara untuk melindungi diri. Sebab itu, kami di NGO Anti Buli sering tekankan pendekatan pemulihan bukan pembalasan. Pelaku perlu dibimbing, bukan terus dijatuh hukum semata-mata. Pendekatan itu sangat tepat. Dalam konteks pendidikan, saya melihat keperluan mewujudkan program pemulihan berasaskan empati. Contohnya, pelajar yang membuli boleh dilibatkan dalam aktiviti komuniti, kerja kebajikan atau sesi kaunseling yang menekankan rasa tanggungjawab dan juga penyesalan. Apabila mereka melihat kesan perbuatan mereka terhadap mangsa, barulah kesedaran itu hadir secara ikhlas. Ini lebih berkesan daripada sekadar menggantung sekolah atau memberi surat amaran. Saya juga ingin tambah, penglibatan ibu bapa sangat penting. Kadang-kadang, bila berlaku kes buli, ibu bapa dapat menyalahkan sekolah, sedangkan pendidikan bermula di rumah. Kalau anak-anak sering melihat orang dewasa bertengkar, merendahkan orang lain atau menggunakan kekerasan, mereka akan meniru tingkah laku itu di luar rumah. Sebab itu, kami selalu tekankan mesej pencegahan buli bermula di rumah. Benar sekali. Guru dan ibu bapa perlu bekerjasama sebagai satu pasukan. Sekolah boleh melaksanakan program kesedaran, tapi ibu bapa perlu meneruskan nilai-nilai itu di rumah. Saya juga mencadangkan agar pihak sekolah mengadakan sesi dialog yang berkala antara guru, ibu bapa dan juga kaunselor untuk mengenal pasti tanda-tanda awal tingkah laku buli dan juga agresif dalam kalangan pelajar. Langkah awal ini boleh mencegah insiden buli daripada menjadi lebih serius pada masa yang akan datang. Saya suka cadangan itu, Prof. Kalau setiap sekolah ada sistem sokongan seperti itu, saya yakin banyak kes boleh diselesaikan sebelum jadi parah. Dan yang paling penting, kita mahu membina budaya empati dan hormat dalam kalangan pelajar supaya mereka belajar memahami perasaan orang lain, bukan menyakiti. Tepat sekali. Kalau kita berjaya mendidik generasi muda dengan nilai empati, kasih sayang dan tanggungjawab sosial, kita bukan sahaja menghapuskan buli, tetapi juga melahirkan masyarakat yang lebih berperi kemanusiaan. Pendidikan bukan sekadar melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik, tetapi insan yang tahu menghargai dan melindungi sesama manusia. Dan itu sebenarnya matlamat kita bersama. Menjadikan sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi tempat membina sasiah, memahami perasaan dan membentuk insan yang seimbang. Betul, Puan Tika. Jika semua pihak memainkan peranan, iaitu sekolah, ibu bapa dan masyarakat, saya percaya kita mampu mewujudkan generasi pelajar yang bebas daripada budaya buli. Akhir kata, semoga perbincangan ini membuka mata dan hati semua masyarakat. Marilah kita bersama-sama membina sekolah, keluarga dan masyarakat yang lebih penyayang, aman dan selamat untuk setiap anak di Malaysia. Saya Iman Sajidah mengucapkan terima kasih kerana menonton rancangan khas pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.